Okay, Tuan Fakrul lah. Yep. Okay, so Tuan dekat dalam Zafira Travel ni sebagai tour leader. Okay, saya di Zafira Travel, saya make kepada tour leader dan ground lah. Untuk ground dan juga tour leader. So, mostly tour leader yang bersama dengan Zafira Travel, memang semuanya dilatih oleh saya. Dilatih oleh Tuan. Yes. Oh, okay. Tuan dah berapa lama dengan Zafira? Zafira dah, setakat ni dah 2 tahun lebih dah. 2 tahun lebih. Okay, faham. So, sebelum ni Tuan Nazir ada bagi tahu antara specialty Zafira ni ialah macam negara Tiga Tan dan juga South Africa kan. Betul. Boleh Tuan, kalau bercakap tentang Tiga Tan tu kan, boleh Tuan ulas sikit tak apa beza Tiga Tan tu dan apa orang kata macam yang bestnya lah dekat Tiga Tan ni? Okay, dia sebenarnya dia ada 3 tan, ada 5 tan dan sebagainya. So, negara-negara yang di bawah RSS dahulu, Russian dulu kan. So, bila dia berpecah tu. So, antara yang 3 tan ni, negara ni dia lebih macam negara-negara Balkan yang belanja view, culture, bukan tempat shopping lah. Kalau of course lah kan. Bukan tempat shopping lah, okay. Shopping ada tapi it's a culture punya shopping, handmade punya shopping kan. Dia bukannya macam kita nak beli barang-barang branded dan sebagainya, bukan lah. Dia lebih pada view, kita nak rasa pengalaman, culture, lepas tu makanan. Sebab dia negara-negara Tiga Tan ni, dia tidak maju sangat tapi tidak terlalu mundur. Contohnya macam kat sana kita nak rasa pengalaman tidur dekat dalam tent, kemah. Tapi kita nampak tent tu macam lah kemah yang kita duduk dekat glamping kan, tapi bukan. Oh, bukan. dia ambil dia punya basic rupa tapi dia upgrade lah kat dalam tu. So adalah warmer dan sebagainya. Tapi masih lagi rasa pengalaman macam mana orang hidup dekat dalam tent yang di tempat tinggi. Kan, dekat sejuk, atas gunung. So kita boleh tengok situ awan kapet. Kalau kat Malaysia kan orang suka pergi healing awan kapet tu. Betul. Ni kita boleh di luar negara yang ketinggian 3,000 meter daripada paras laut sebagainya. 3,000 meter, So, okey. belakang kita ada tasik. Atas gunung ada tasik. Lepas tu bila pagi ada awan kapet. View-view macam tu, tu yang mahal kat sebenarnya. Yang tu khususnya dekat mana tu? Itu dekat Uzbek. Yes, kat belah-belah Uzbek ada. So nanti Uzbekistan. dia ada banyak tempat sebenarnya. Sebenarnya dekat Tiga Tan ni terutamanya dia satu perjalanan panjang tapi sepanjang perjalanan tu ada tempat-tempat best. Kita akan berhenti. Selalunya package dia sekali cover 3 tan Sekali tu. 3 tan. 3 tan tu ialah Uzbek, lepas tu Kyrgyzstan dengan satu lagi apa? Kazakhstan. Uzbekistan Kyrgyzstan. dengan Kyrgyzstan. Oh, okey, faham. So dia punya views lah lebih kurang kan. Dia punya Tapi views. untuk tempat yang tinggi tu kan, orang contohlah orang pencen yang agak berumur kan, dia boleh pergi. Okay, macam kita di Zafira Travel, kita sangat pasti sebab kita tour-leader ni semua, diorang ni ada pengalaman. Jadi daripada pengalaman ke pengalaman ni kita akan train dekat kita punya staff Zafira ni untuk menjual pada orang yang betul. Okey. Sebab kalau kita jual pada orang yang salah, nanti bila pergi trip, contoh orang tu ada wheelchair, kita jual pergi tempat yang kena naik, Kena hiking apa semua kan tak sesuai. Mudahnya menyusahkan tour leader kita. Jadi nanti balik pula dia komplain, apa ni jual kat makcik macam ni, makcik tak boleh jalan kan. So kita train dan kita brief sebab tak semua staff tu pernah pergi negara-negara yang kita apply case. Ada mungkin ada yang pergi Korea, ada Turki sebagainya. Tapi yang macam heavy ni kebanyakan tour leader dah biasa pergi. Staff tak pernah pergi. Jadi kita balik, kita kena train dia orang supaya menjual pada orang yang betul. Jadi untuk makcik-makcik ni pula kita akan sajalah. Oh macam makcik ni keadaan macam mana, wheelchair tempat ni tak boleh pergi, tempat ni tak boleh pergi. Boleh pergi tapi kalau macam golongan macam makcik-pakcik tu kan. Dalam 3 tan tu yang mana sesuai dia? Kalau makcik-makcik ni at least dia boleh jalan, boleh pergi. Sebab kebanyakan ni 3 tan ni yang pergi semua macam mencen. Oh, okey. Dia macam mencen. Asal boleh jalan tu boleh lah tu kan. Asal boleh jalan boleh. Jangan dia ada wheelchair sudah. Ada wheelchair dia sakit sikit lah kan. Boleh pergi tapi ada tempat-tempat yang dia limited lah untuk dia. Kita nak biar dia enjoy. I see. Kalau cakap pasal 3 tan ni, apa pro and cons ni? Macam apa yang best ni dan apa yang mungkin agak kurang sikit ke? Okay, untuk jiwa traveller melancong ni, dia pro and con tu itulah nikmat dia. Dia tak ada macam kata ni tak best kat sini, tak best ni. Sebenarnya yang tak best tu sebenarnya best. Contohnya macam makanan dia. Makanan dia macam ni je. Tapi kita rasa dekat Malaysia tu macam biasa-biasa je. Tempat dia orang tu paling dahsyat. Contoh, tapi benda tu kita nak rasa. Yalah. Dia bila melancong ni kita lebih terbuka, kita kena jiwa, kita kena berlapang dada kan. Sebab kita bukan pergi tempat negara yang kita pergi. Betul. Contoh pernah ada pengalaman tu, kita pergi sana,
ada satu datuk ni, dia ni adalah owner kepada satu kilang rempah dekat Johor. So dia kata, Fakrul, aku nak engkau bagi aku rasa makanan yang paling special kat tempat ni. Saya pun dengan confident pergi dekat kitchen, bagi tahu malam ni untuk meja ni kau letak dalam bekas yang besi tu kan. Tutup makanan ni, aku nak makanan yang special bagi kat dia rasa kan. Boleh. Dia pun okey lah, benda paling special lah. So bila malam tu sampai pergi untuk dinner, kita pun berkumpul lah kat meja dia kan. So bila dia buka, rupa-rupanya terung sumbat je. Alamak. Tapi sebab dia punya tempat, itulah paling special. Itulah paling special. Tempat kita terung sumbat ni, kalau tak ada lauk kan. Sana tak adalah wagyu ke apa kan. Tak adalah wagyu ke apa kan. Macam wagyu pula. Walaupun dia popular kat Jepun, dekat Malaysia baru nak naik. Nak naik. Sebab wagyu ni special kat sana sebab lembu yang dimanjakan. Yang dia dijaga, berekon, berurut, bermasas sebagainya kan. Tu pasal dia mahal. Kita kat Malaysia baru letak satu daging harga beratus, apalah mahal. Dia belum sampai lagi. Bila pergi travel ni, ada tempat walaupun kita nampak macam tu kekurangan dia, tapi sebenarnya itulah yang nikmat dia. Tu yang nikmat dia. Jadi tugas tu leader ni pula memang kita kena brainwash customer kita. Kena racun lah. Kena racun dia. Ni tak rasa, dapat ni kat Malaysia kan. Dia tak dapat kan. Tak dapat kalau pilah dia tak ada. Jadi tigatan ni lebih kepada view scenery lah kan. View, scenery, culture. Kadang-kadang saya nampak view dia macam Swiss pun ada sikit-sikit ada. kan. Sebab dia kawasan tempat tinggi. Semua kawasan pegunungan. Kerana dia macam Swiss campur dengan Pakistan sikit. Sebab dia gunung batu dan juga gunung yang ada rumput-rumput sikit. Macam kat Switzerland, gunung rumput. Mana gunung dia ada pokok-pokok. Macam Pakistan, gunung dia gunung batu. Tapi dekat tigatan ni dia campur, ada sikit macam tu. Kat gunung-gunung ni kan tasik kan. Ada tasik, yes. Boleh mancing tu. Sana ada tempat boleh, ada yang tak, yang tu lah. Banyak kali jaga. Tapi ada je sebab orang-orang lokal kat situ ada yang memancing kat situ, ada yang cakap kat situ kan. Sebab dia kawasan kampung. Ikutlah macam dari segi kita target orang yang suka mancing kan. Tapi kalau mancing yang macam kita kat Malaysia ni tak sesuai lah. Tak sesuai. Sebab tak lama kan. Dia kumpau lagi. Betul. Faham. Jadi bercakap tentang South Africa kan. South Africa ni macam Cape Town kan. Dulu saya pernah pergi, tapi dah lama lah, masa kecil lah kan. Yang saya tahu ada penguin dekat laut lah kan. Tapi bila orang cakap pasal Afrika kan, dia terbayang macam padang, macam cerita Madagascar ataupun cerita Lion King kan. Macam padang pasir, bukan padang pasir lah, macam kawasan Amazon macam tu. Lepas tu banyak binatang kan. Macam tu ke dekat South Africa ke? Tak juga? Terus terang untuk South Africa ni saya belum pernah pergi. Tapi sebab saya jaga ground dan saya jaga dia leader, dan di Zafirah dia punya boleh, sebab saya dulu sebelum ni sebenarnya banyak bawa travel agency lain juga. Tapi apa yang saya minat dengan Zafirah ni sebab Tuan Aziz ni dia pakar kat sana. Dia kalau tuan type dekat Google tu kan, package South Africa, dia akan keluar nama Zafirah dulu. Sebab apa yang Zafirah Travel dia pentingkan ground handling yang bagus. Dia tak kisahlah ground tu mahal ke murah ke apa ke, yang penting ground tu tak pening kepala dia dan boleh deliver apa yang dia nak. Betul. Tu matlamat Zafirah Travel. So Encik Aziz sendiri lah. Jadi dan disebabkan itu saya percaya ground yang dipakai kat sana pun ground yang hebat. Sebab dah 2-3 kali trip yang pergi dan sebagainya pun semuanya repeating customer. Dan macam dia kata tadi, dia banyak repeating customer kan. Betul. Repeating customer ni mana customer tu percaya dengan apa yang dia boleh buat, apa yang dia hasilkan, apa yang dia lihat. So dia repeat pergi negara lain pula. Pergi negara lain pula. Untuk pengetahuan tuan, saya bulan puasa ni 25 Mac ni saya akan bawa satu grup Cina semuanya. Cina daripada Malaysia, dalam 35 ke 40 orang macam tu, ke Balkan, Istanbul, Dubai 19 hari. 19 hari. Itu adalah customer dia yang pergi yang repeat dengan dia. Tablik tu. Pergi bulan puasa, ada je balik lepas raya. Tapi nak ceritakan customer tu percaya kat dia. Dan kami baru sampai untuk customer macam ni, dia private lah. So private kita pergi macam, kalau group lain sebelum travel kita akan buat Google Meet. Tapi untuk yang trip-trip macam ni, incentive trip ataupun private trip macam ni, walaupun dia grouping, kita pergi rumah dia. Pergi rumah dia atau dia organize satu hari untuk dipanggil dia punya group. Kita akan briefing, kita akan letakkan slide dia, preparation mental and physical, apa yang do, apa yang don'ts. Kan? Sebab kadang-kadang orang Malaysia ni satu masalah, bila travel dia suka bawa rumah dia semua. Dia bawa peti ais, dia bawa betul. Dia bawa periuk nasi semua. Dia bawa. Jadi kita sebagai pengalaman yang kita ada, kita nasihatkan dia supaya dia tak membazir ruang lagi. Betul. Sebab normally untuk package ni orang travel 10 hari.
Jadi 10 hari ataupun 7 malam macam tu. Jadi lagi tu setiap airline ni dia dah ada limit luggage. Betul, Bila betul, package yang panjang, Lagilah besar. lagilah. Banyak Tapi barang kan. beg dia macam tu juga. Betul. Kan 30 kilo juga kan. Betul. So macam mana nak manage? Tu tugas kita lah. Di Zafira kita akan jumpa untuk terangkan dengan preparation dan sebagainya. Supaya tak ada masalah lah. Betul. Saya rasa South Africa ni dia tak ramai orang tahu kan. Sebab mentaliti saya sendiri pun kalau ingat sana South Africa cerita orang asli tu. Betul. Cerita orang asli tu. Kan yang duduk berlari tu kan. Lepas tu dengan orang gelap. Tapi bila saya normally cover Europe, Swiss dan sebagainya. So saya banyak jumpa orang yang datang ke Swiss tapi orang South Africa dan putih-putih. Okey. Tu yang buat saya cakap okey. Lepas tu bila jumpa Cik Nazir, boleh ceritakan pasal Cape Town ni sebenarnya ada orang Islam dan sebagainya kan. Oh sebenarnya menarik juga rupanya kan. So bila saya nak bawa tu tak bagi dia bawa. Okay. Faham. Dalam Zafira Travel ni so far lah pendapat peribadi tuan kan, apa yang negara yang paling kalau orang tu tak pernah pergi, dia wajib pergi? Kalau bersama Zafira, dia punya 3 tan dia. 3 tan? 3 tan, kemudian dia punya Beijing Mongol. Okay. Kebanyakan orang pergi Beijing saja. Tapi ni ada Beijing Mongol, sekarang ni ada tambah dengan Brunei sekali sebab kita ada transit. So kita bagi sekali transit untuk Brunei sekali. So Mongol ni jarang orang nak pergi. Apa yang best pasal Mongolia ni pun sama macam 3 tan juga. Dia adalah culture, kemudian lebih pada culture dan view. Tengok orang lama-lama pakai falcon, burung falcon semua tu kan. Pakai baju. Ada. Tapi kita naik bullet train lah pergi sana. Tak adalah kita naik kuda pula sana kan. ada bullet train ni? Ada. Kita naik train, fast train sampai sana. Dan kemudian nanti kat sana ada aktiviti-aktiviti lain lah yang kita sediakan. Kalau nak tahu kena pergi ke Zafira Travel lah. Okay. Boleh. Alright. Okay. Okey tuan, last sebagai penggulung kan, sebab apa ni saya teruskan dengan lagi seorang pula. Ada tak apa-apa yang tuan nak sampaikan pada penonton yang tengok hari ni? Ada tak apa-apa mesej ke yang tuan nak sampaikan sebagai wakil dari Zafira Travel? Okay. Sekarang ni banyak orang ataupun package travel agency yang menawarkan harga termurah. Tak salah pergi termurah, kita ada bajet masing-masing. Tapi untuk kita melancong di luar negara tak sama macam kat Malaysia. So RM10 kita dekat sini tak sama dengan RM10 kat sana. Kan sana dia bagi $10, €10 sebagainya kan. Tapi amount ni macam tu, nilai ni sama. Jadi pentingnya kita kat sini pilih satu travel agency ataupun satu package yang good of value ni. Kat sana mungkin itinerary dia dah gempak semua tapi tour leader sana main peranan juga. Macam mana kita nak cerita pasal tempat tu, macam mana kita nak jadikan benda yang on paper kepada on field. Dan apa yang travel agency dah plan dengan ground sana untuk kita jadikan dia smooth. Kan? Tak ada benda yang perfect tapi kita pentingnya value kat sana, pergi kat sana. Jadi jangan pandang pada harga, pandang pada value apa yang dia boleh bagi. Tak kisah mana-mana travel agency pun, tapi yang penting tengok, jangan terus target first aku tengok harga murah. Jangan dulu. Sebab apa kalau murah ni selalunya macam kita naik kapal kata bang Asia lah. Kan pergi sama je sampai. Tapi dia murah sikit, seat tak selesa lah apa. Jangan komplain dah murah. Jadi kita ambil yang good of value. Kita nak selesa, kita up sikit. Sebab kita perjalanan panjang, kita akan penat, kita akan lapar kan. Jadi benda ni akan effect kita punya mood kat sana. Jadi biarlah kita naikkan sikit dia punya harga ataupun package tu, tapi kita penting kita selesa, tempat tinggal dia selesa, makan dia bagus, experience best. Sebab kalau ada duit takkan nak pergi banyak kali. Mesti tempat lain pula kan. Macam tu. Membazir lah. So penting tengok. Terima kasih tuan. InsyaAllah jumpa lagi lepas ni. InsyaAllah. Alright.